Kalau Nabi ulang, maksudnya benda tu besar. Nabi ulang soalan ni 3 kali. Apa soalan dia tuan-tuan? Nabi kata, maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya dengan aku di mahsyar, di hari kiamat kelak? Nabi kata, ahsanukum khuluqa, yang paling baik perangainya. Bila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dibangkitkan dan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Luas mana mahsyar itu? Binatang saja, belum manusia lagi. Tuan-tuan nak nampak muka Nabi di mahsyar. Siapa yang boleh tengok Nabi? Nabi boleh tengok dia. Ni salah satu syarat dia. Salah satu syarat dia, dia boleh tengok muka Rasulullah. Rasulullah boleh tengok muka dia di mahsyar. Apa dia? Nabi kata, ahsanukum khuluqa, yang paling baik di kalangan kalian akhlak dia. Kalau Nabi ulang, maksudnya benda tu besar.